Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Semoga korang semua diberi kesihatan yang baik ya, dipermudahkan segala urusan di hari Jumaat yang penuh berkat ini. Semoga semua baik-baik saja. Dan terima kasih kerana klik video kecil atau enca. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Dia imamku. Dia imamku sudah pun habis tamat semalam. Dan mungkin sesuai dengan keinginan semua orang, sesuai dengan keinginan isteri-isteri di luar sana inginkan kalau si Budin tu kembali kepada Umairah. Okey. Mungkin ramai yang seronok tengok ending dia. Kenapa sepatutnya lah biar semua adil si Rafiq dengan si Umairah, sebab dia pun dah sanggup berkorban untuk si Umairah kan. Ini si Rafiq entah ke mana, ibu dia entah ke mana. Lepas si Rasa tak kena tangkap. Rasa kena tangkap, gue tak tahu. Tak nampak pula dalam scene dia kena tangkap. Lepas tu si Afifah tak ke mana. Okey. Sebenarnya dalam video yang pernah saya buat pun saya dah cakap kan, kalau sebenarnya si Budin ni memang kita tak yakin yang dia betul-betul cintakan dengan si Afifah. Saya rasa dia buat macam tu untuk menguji apa yang si Umairah ni buat, ataupun lebih kurang untuk dia rasa sendiri betapa sakitnya dikhianati. Dan ya macam itulah. Semalam dia beritahu semuanya bahawasanya dia sedetik pun tak pernah lupakan dia. Ya Allah, sakit pula hatiku. Habis selama ni dia dengan Afifah tu untuk apa? Ya Allah, kesian Afifah. Cerita ni mungkin ramai yang happy bila si Umairah dengan si Budin akhirnya betul-betul saling mencintai. Cuma kenapa si Afifah langsung tiada macam dia ini ke itu ke, langsung lepas daripada hospital tu hilang terus watak dia. Si Rafiq lepas aksiden hilang terus watak dia. So happy ending lah. Mungkin ramai yang nak benda tu jadi. Tapi kalau saya sebenarnya saya lebih suka kalau si Rafiq dengan si Umairah, si Afifah dengan si Budin. Lepas tu si Amal tu kembalilah kepada si Lily. Yang paling sedih kisah ni adalah si Dahlia, kasihan. Dikahwin dengan si Kuding, nama dia Kuding. Diingatkan dia orang kaya sebab bawa kereta mahal-mahal, mewah lah konon. Rupanya dia driver. Dia ya Allah, sekelakar. Dia segelap bahasa nenek dia cerita. Yang si Dahlia ni, dia kan gila harta. Siapa lelaki yang banyak harta tu dia nak lah. So adalah seorang lelaki dah berumur yang balik kampung dengan naik kereta mahal. So dia pun ingatkan itu kereta dia. Rupanya itu kereta bos dia. Gelap aku tengok dalam hal ni yang paling sedih aku tengok si Dahlia lah. Ya Allah, sudahlah ditipu dengan penjual ayam lah, ditipu lagi dengan driver lah. Dia punya keinginan tu nak sangat jadi orang kaya, last dia jadi macam tu. Allahu Akbar. Yang bahagia juga adalah si Umairah. Dah mengandung macam-macam lah. Okey lah, dipendekkan cerita, dia punya cerita ni okey lah. Happy ending lah orang kata. Cuma si Dahlia tu yang kesian. Dari dulu nak orang kaya. Last dia dapat juga driver. Driver dia yang dia paling benci sebab si Budin dulu kan dia driver. Dia paling benci lah, inilah itulah. Last tu yang kau dapat. So saya rasa mungkin seluruh lelaki-lelaki yang sudah tersakiti selama ni sudah happy dengan apa yang jadi dengan Budin. Akhirnya dia menemukan kebahagiaan dia bersama orang yang dia cintai, iaitu Cempaka Umairah. Kan? So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.